Morning, welcome back guys ke channel saya Jeffrey Official. Pagi ini kita berurusan ke UiTM. Kita hantar anak buah pergi ke UiTM dan seterusnya nanti urusan ke Bandaraya Kuching. So keadaan jalan raya menuju ke UiTM adalah seperti ini lah. Ini kira dah okey dah. Tidak ada jam lagi. Kalau awal pagi tadi memang penuh jam. Lepas pukul 8, pukul 9 agak kurang sikit. So ini perjalanan menuju ke UiTM kampus 1 lah. Kampus 1. Kampus 1 maksudnya kampus yang lama lah. Kalau kampus yang kedua tu yang baru sikit. Cuaca pun okey hari ini. Kita kerap kali lah ke UiTM di sini atas urusan-urusan menghantar anak buah bila kita pergi ke Kuching. Ini adalah kampus 1, main gate dia. Kita baru masuk ke main gate kampus 1. Ini di sebelah kiri ialah padang dia. Padang serbaguna. Masuk ke hostel College Kediaman. Selamat datang ke UiTM Cawangan Sarawak. Ini tempat parking. Urus dia tak? Event. Kalau mereka ada event pagi macam ini memang sibuk sikit lah. Kereta pun penuh di tepi-tepi jalan. Ni dah masuk ke dalam Kolej Kediaman. Sampai di Kolej Kediaman untuk kita hantar anak buah kita. Kolej Kediaman Seri Mulu. Alright, okay. Guys, ni orang bujang yang saya hantar pagi ini. Okay guys, stay tune. Kita berurusan dulu. Okay, stay tune guys. Okay guys, kita sudah selesai urusan untuk menghantar anak buah kita ke UiTM Kuching, Kota Semerahan ya. Baik, so kita akan bergerak terus dengan urusan seterusnya. Urusan untuk hari ini dan esok. Okay, stay tune guys. Okay guys.
urusan di UiTM sudah selesai. Kita bergerak terus keluar. Okay, kita sambung lagi guys. Kita keluar daripada kampus Semarahan, UiTM kampus Semarahan. Okay, kita keluar daripada kampus UiTM Kota Semarahan. Alright, kita telah keluar. Ada urusan kita seterusnya. Okay, stay tuned. Thank you.